Rasa kampung tetap kekal dari tangan yang penuh kasih. Masakan jadi warisan bersih. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamzah Misha. Hari ini saya nak masak lagi menu yang sangat sederhana, menu orang lama semestinya. Cara saya Hamzah Misha. Kita hari ini nak masak pais ikan, ataupun kalau bahasa kawan kita ataupun sahabat kita dari Indonesia sana kata ini pipis ikan kalau tak silap saya lah. Okey, sebelum memasak kita nak tunjuk dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Kita ada ikan selar ya. Yang dah dibersihkan dan disiang, maksudnya gitulah. Saya dah gaulkan sedikit garam dan serbuk kunyit. Okey, bahan yang untuk kita buat dia punya pipis itulah lebih kurang, ataupun pais ikan tu. Kita ada cili kering ya, lebih kurang 6 tangkai cili kering yang saya dah rendam ya menggunakan air panas. Batuk sikit ya. Kemudian kita ada daun kunyit, sehelai daun kunyit, dan juga kita ada daun selasih. Biasanya orang gunakan daun kemangi, tapi saya hanya ada daun selasih. Kemudian ada 2 batang serai. Macam biasa kita ada bahan perasa. Lagi sini ada bawang putih lebih kurang 2 ulas, lebih kurang seinci halia. Serai 2 batang ni dah sebut dah? Belum. Okey. Depan mata pun dah ni kan. Jadi confused dah. Jadi kita ada lebih kurang 5 ulas bawang putih ataupun 5 biji bawang putih. Itu je lah bahan-bahan dia. Ni lagi apa ya? Yang untuk dikisar lah kan. Ini ada sesudu gula, ada limau nipis atau limau jeruk ya, jeruk lah ya. Kalau bahasa sahabat kita kata jeruk, kita kata limau kan, limau nipis. Sedikit garam. Itu saja bahan-bahan dia. Sorry. Yalah, itu bahan yang untuk dikisar ataupun nak dihaluskan. Ni cara kita nak memais ikan ni, inilah kita menggunakan bahannya. Yalah, ni ya. Apa Zik? Zik pun tak tahu. Kita ada sedikit daun pisang dan juga aluminium foil, apa benda tak. Kalau saya silap sebut, maafkan saya. Azik senyum je. Okey. Sebelum itulah kita nak haluskan ya. Zik? Sebelum kita nak menghaluskan itu, kita nak hiris-hiris dulu serai dan juga daun kunyit. Okey, sebelum kita nak hiris pun kita buang dulu tengah dia ni. Kalau tak buang pun okey je sebenarnya. Kemudian kita lipat, kita gulung sikit lah, ikut skill masing-masing lah ya. Okay. Kita hiris kasar je ya. Kalau nak buat rendang, kalau saya haluskan sikit lagi. Okey, selesai kita hiris tu, kita nak hiris serai pula ya. Kita nak pisahkan ya tangkai dan batang ni lah. Sebenarnya kalau kita letak macam ni dia pun okey je. Tapi macam saya cakap, kita gunakan masing-masing punya skill ya. Skill. Okey, dah siap ya. Jadi je. Ini kita tak blender ya. Ini kita cuma letak-letak aja. Maksudnya kita nak bagi dia wangi bau tu kan, kita tak blender pun. Okey,
Serai tadi kita dah iris ya. Kita nak masukkan dalam pengisar. Ini kita gunakan pengisar yang halus ya. Tapi terpulang lah, macam saya cakap, terpulang lah untuk scale masing-masing. Lupa nak cakap, kita dah buat air sikit tadi ya. Okay. Bawang merah, bawang merah, bawang putih, halia. 3 bahan ni kita kisar halus lah. Okay, inilah dia hasil dia yang kita dah kisar halus tadi. Kemudian kita tambahkanlah sedikit garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit garam, sedikit gula, sedikit bahan perasa, dan juga perahan limau ya, limau nipis ya. Ini kita gaulkan macam ni. Okey, dah siap, kita tepikan dulu. Kita nak susun ikannya. Di atas daun pisang kita letakkan daun selasih. Kemudian kita susunlah ikan kita. Ambil lagi ikan. Lupa pula di bawah ni kita kena letak juga kan. Betul kan. Okey. Sambil tu kita taburlah daun kunyit tadi tu. Kan tu kan. Dah siap ya, letak dia punya bahan-bahan semua tadi tu. Okay, kita tutup dengan daun pisang. Kemudian kita mulalah membungkus dia. Okay, dah siap ya. Sini kita bolehlah kita pais ataupun kita kita bakarlah dalam kuali yang kuali ataupun pan ya. Macam itulah lebih kurang ya. Okey, jom kita nak bakar. Kuali tu dah kita panaskan ya. Kemudian kita kalau kiranya nak tutup kuali pun boleh, tak tutup pun boleh. Tapi sekiranya kalau kita tutup awal-awal dia lebih kepada banyak air tau. Kita biarkan dulu macam ni dalam 10 minit. Lepas 10 minit baru kita tutup maksudnya macam ni. Ni kita gunakan kuali Legend. Okey, sekarang kita belum tutup lagi, kita contohkan sahaja. Okey. Kita masaklah ikan ni sehingga dia masaklah. Kita masak ikan sehingga masak. Macam tu ke? Sebenarnya kita bakar ikan ni sehingga masak ya, ataupun dipais. Tapi kalau ikutkan, kalau biasaan orang dulu dia pais atas kayu api, bara api kan. Tapi kita tak ada bara api, kita gunakan gas sahaja. Okey. Kita tunggu sehingga ikan ni masak. Okey kawan-kawan, kita tengok ya hasil dia. Kita dah masak lebih kurang setengah jam ya ikan ni. Sedikit berayak ya, sedikit je ayak dia. Okey. Tu dia ikan dia, hasil dia. Kita tengok dia masak ke tak. Memang dah masak lah kan. Jadi kita
sebenarnya kita ni setengah ni sekarang ni tengah berpuasa ya kawan-kawan. Jadi kita tidak boleh nak apa ya, Rasa. tak boleh nak rasa dan tak boleh nak, macam mana cakap ya, kurang lebih macam tu lah. Okay, kita nak letak ke pinggan dulu. Okay kawan-kawan, inilah hasil dia. Ais ikan cara saya Hamzah Nisha dah siap dimasak. Apa dah hati? Bagi yang suka silalah dicuba. Terima kasih yang dah support saya. Okay kawan-kawan, sebab kerana kita masih lagi berpuasa dan sedang berpuasa sebenarnya. Jadi kita sampai di sini saja konten kita. Cuba berjumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.